Satu kenyataan penjelasan telah dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi melaraikan kekeliruan orang awam mengenai penggunaan dokumen pengenalan diri. Perkara ini melibatkan para pemohon baharu serta penerima sedia ada skim sumbangan tunai rahmah yang berasa bimbang selepas membaca hebahan maklumat rasmi sebelum ini. Makluman tersebut amat penting pada masa ini bagi mengelakkan kesilapan pengisian data pengenalan diri yang boleh menjejaskan proses penilaian bantuan kewangan rakyat. Intipati makluman ini bertujuan untuk membetulkan salah faham berikutan penyebaran nota maklumat ringkas tanpa huraian lengkap oleh agensi pentadbiran tersebut. Pengumuman asal menyatakan bahawa individu yang mempunyai nombor kad pengenalan baharu akibat proses penukaran dokumen perlu menggunakan nombor terkini itu untuk urusan pendaftaran. Kenyataan tersebut telah menimbulkan keresahan kerana memberi gambaran seolah-olah setiap urusan penggantian kad fizikal akan mengubah nombor pengenalan asal pemilik. Pihak agensi kini menjelaskan bahawa pertukaran nombor dokumen tersebut tidak berlaku kepada semua orang dan tidak menjejaskan fungsi sistem sedia ada. Kesan daripada penjelasan ini dapat menstabilkan semula urusan pendaftaran dan memastikan tiada data pemohon yang tercicir dalam sistem penunggalan maklumat persekutuan. Ketetapan mengenai penggunaan nombor kad pengenalan baharu ini secara praktikalnya hanya tertakluk kepada kumpulan individu yang berada dalam situasi khas sahaja. Kumpulan pertama melibatkan individu yang mengalami perubahan status kewarganegaraan seperti pemegang status pemastautin sementara yang telah diluluskan sebagai warga negara penuh. Kumpulan kedua melibatkan kes-kes di bawah proses undang-undang pengangkatan atau anak angkat yang memerlukan pengeluaran dokumen pengenalan baharu. Kumpulan ketiga pula adalah bagi pembetulan kesilapan atau kecuaian teknikal yang berlaku di dalam sistem pendaftaran sedia ada sebelum ini. Bagi orang awam yang melakukan penukaran kad fizikal biasa kepada versi reka bentuk baharu, nombor pengenalan diri anda adalah kekal sama dan tidak berubah. Oleh itu, golongan penerima sedia ada yang telah memegang status lulus tidak termasuk dalam arahan ini dan tidak perlu membuat sebarang perubahan data. Bagi kaedah pelaksanaan, tindakan pendaftaran menggunakan data baharu ini hanya wajib dilakukan oleh pemohon yang memenuhi kriteria kes khas yang telah dinyatakan. Pemohon baharu yang mempunyai kes pertukaran nombor tersebut mesti memasukkan nombor pengenalan diri yang terkini semasa mengisi borang permohonan. Bagi penerima sedia ada berstatus lulus yang tidak mengalami sebarang perubahan maklumat kesihatan atau data keluarga, tiada sebarang tindakan perlu diambil. Walau bagaimanapun, penerima sedia ada yang ingin melakukan kemaskini profil disebabkan perubahan realiti hidup seperti pertambahan bilangan anak, pengurangan jumlah pendapatan, atau pertukaran status perkahwinan, anda disarankan untuk mengemaskini maklumat tersebut dengan kadar segera secara dalam talian atau hadir ke cawangan berhampiran. Beberapa garis masa penting perlu dipatuhi oleh semua pemohon dan penerima skim bantuan ini untuk memastikan data mereka sempat diproses. Tarikh akhir bagi semua urusan penghantaran permohonan baharu, pengemukaan dokumen rayuan bagi yang gagal, serta pengemaskinian maklumat profil adalah pada 15 Jun. Segala borang pendaftaran yang dihantar sebelum tarikh tutup tersebut akan dinilai bagi menentukan kelayakan menerima bayaran fasa ketiga. Seterusnya, mengikut jadual pengurusan, pembayaran fasa ketiga ini akan dilaksanakan seawal-awalnya pada penghujung bulan Jual atau mengikut pelan asal pada bulan Ogos 2026. Secara keseluruhannya, isu pertukaran nombor kad pengenalan untuk permohonan bantuan ini hanya melibatkan kes-kes terpencil seperti perubahan warga negara dan proses pengangkatan anak, manakala penukaran kad biasa tidak mengubah nombor asal anda. Tindakan utama yang perlu diambil oleh penonton adalah memastikan permohonan baharu atau kemaskini maklumat penting diselesaikan sepenuhnya sebelum menjelang 15 Jun. Sila pastikan anda membuat semakan profil melalui platform rasmi bagi mengesahkan ketepatan data diri anda demi kelancaran penyaluran dana akan datang.